Okey, ayat 102. Panjang setengah muka surat. Okey, kita baca sama-sama. Tarik nafas dalam-dalam. واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. Tarik nafas baru. وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. Ambil balik. ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين. Berhenti situ. Ambil balik. Wama. Tarik nafas. وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. Tarik nafas. وما يعلمان من أحد حتى يقولا. Berhenti situ. Ambil حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. Tarik nafas. Ada 6 harakat ni kat sini. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Okey, baik, semua banyak hukum ni kat sini. Jadi ambil masa dulu. Kira ada berapa banyak. Okey. Dan tuliskan apa hukum-hukum dia. Okey. Ambil masa dulu. Puan Alija pagi, salam pagi. Clear from Singapore. Alhamdulillah. Puan Kamsia Ali, waalaikumsalam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala permudahkan segala urusan kita hari ini. Amin. Terima kasih Puan Kamsia. Puan Jamilah Jaafar, waalaikumsalam. Semoga diberi kesihatan yang baik. Amin. Semuanya jelas. Terima kasih Puan Jamilah. Puan Rosani, waalaikumsalam. Selamat pagi. Alhamdulillah, semuanya jelas. Puan Mimi pagi, salam semua. Waalaikumsalam. Puan Azamah Hizir, waalaikumsalam. Puan Anna, waalaikumsalam. Selamat pagi. Puan Azizah, waalaikumsalam. Okey, Pak Adida Aidil. Cantik. Ambil masa kan lama. 14. Puan Nikmah pun 14. Puan Mimi pagi 15. Okey, setakat ni ada 2 jawapan. Makcik Ani Ibrahim 10. Ada 3 jawapan setakat ni. 2 14, 2 15. Puan Jatuh Nasir pun 15. Okey, seri Makcik Khatijah Muhammad, waalaikumsalam. Selamat pagi. Gambar terang, suara jelas. Alhamdulillah. Okey, baik. Parodia Ayun. Okey, setakat ni 15 mendahului. Majoriti kata 15. Parodia Ayun 15. Kak Mah pun 15. Okey, sempat lagi nak kira. Kok ada terlebih terkurang tu. Saya tengok sekejap. Saya kira juga ada berapa.
Okey. 14, 13. Jadi ada 4 jawapan ni. Ada 10, ada 13, ada 14, ada 15. Ha. Okey, cuba semua keluarkan. Kalau yang kata 13 tu berapa, apa hukum-hukum dia? Yang kata 14 apa hukum-hukum dia? Yang kata 15 apakah hukum-hukum dia? 14. Okey, Pak Adil Aidil. Puan Nomor Aidil 14. Pak Azam Aizir 14. Puan Kakumi 13. Puan Kira, Waalaikumsalam. Okey, baik. Jom. Kita kira sama-sama Kita tengok sama-sama. Nanti bagi tahu mana yang terlebih terkurang tu. Bagi tahu kat mana yang yang kata ada 14, yang kata ada 15 tu. Nanti bagi tahu. Okey, hukum yang pertama perkataan asyayatinu. Tu. Okey, ni perkataan yang pertama, asyayatinu alif lam syamsiyah als. Okey, tu yang pertama. Yang kedua sama hukum dia, ni perkataan yang sama, asyayatina. Okey, als ni hukum yang kedua Okey, ni hukum yang kedua. Yang ketiga perkataan an-nasa alif lam syamsiah lagi als. Jadi setakat ni ada 3 als semua tanda. Yang keempat, hukum yang keempat pun sama lagi, als. Okey, as-sihra perkataan dia. As-sihra. As-sihra. Okey, ni yang keempat. Yang kelima, perkataan al-malakaini alif lam qamariyah alq. So 1 alq, 4 als. Okey. Lagi nun mati bertemu hamzah izhar halqi izh. Ni hukum yang keenam. Okey, ni yang keenam. Yang ketujuh, tanwin bertemu ha pun sama, izhar halqi izh. Okey, keenam, ketujuh. Okey, ni yang ketujuh Okey, ni yang ketujuh. Lepas tu yang ke-8 ada min huma nun mati bertemu ha. Ni yang ke-8, izhar halqi juga izh. So setakat ni ada berapa izh? Ada 3. 1, 2, 3 izh. Okey, yang ke-9 perkataan al-mar'i. Al-mar'i alif lam qamariyah alq. Baik, yang ke-10 nun mati bertemu hamzah. Okey, nun mati bertemu hamzah izhar halqi izh. Okey, izh. Yang ke-11 tanwin bertemu hamzah. Ni nun mati hamzah. Yang ke-11 tanwin bertemu hamzah. Hukum yang sama, izhar halqi izh. Okey, ni yang ke-12 kan. Okey, yang ke-13. Asal saya kira ada lebih pula ni. Sekejap semua. Tengok balik. Tadi saya kira lain ni. 1, 2, 3, 4. Okey, 5, 6, 7. Okey, 7, 8, 9, 10. Okey, ni yang ke-10 hukum yang ke-10. Lepas tu ni yang ke-11. Okey, tanwin bertemu hamzah. Ni yang ke-11. Lepas tu yang ni yang ke-12. Allahi, yang ke-12. Lafzul jalalah als. Ni yang ke-12. Okey, lagi 12. Yang ni 13. Okey, 13 perkataan al-akhirati alif lam qamariyah alq. Okey, ni yang ke-13. Yang ke-14 nun mati bertemu kha izhar halqi izh. Okey, kat situ izh. Lagi ada tak? Okey, tak ada. Dapat semua. So yang betul, siapa yang jawab 14. Okey, siapa yang jawab 15 tu mungkin tertambah ingatkan ini als, sama ada perkataan ini ataupun perkataan ni.
Antara dua tu lah. Okey, dapat semua? Dapat tak? 14 yang betulnya 14. Macam ini tertinggal banyak. Oh, tertinggal banyak IZH. Macam ini kata 10 tadi 4 tertinggal IZH. Okey. Baik, dapat tak tanda semua? 14 tu hukum-hukum dia. Macam ini lemah lagi IZH. Boleh. Cari je lagi. Macam ini Macam ini Ibrahim, cari lagi. Fokus lagi. Kalau macam ni IMG, IBG okey. Kenal dah. IZH tu cari nun mati. Tengok huruf izhar halqi tu apa. Tengok balik. 6 huruf kan. Tengok, cari banyak-banyak. Nun mati bertemu ain, nun mati bertemu ha, tanwin bertemu ha pedas. Macam tu. Okey. Puan Awal Karim, waalaikumsalam. Warazia Ahmad, waalaikumsalam. Puan Jamilah Karim, waalaikumsalam. Okey, kita sambung semua. Sambung ayat ke 100. 103. Okey, 103 ini ayat kita nak baca ni. 103. Tarik nafas panjang-panjang, kita baca satu nafas. Okey, sampai waqaf. Walau annahum amanu wattaqaw lamathubatum min 'indillahi khair law kanu ya'lamun. Okey, baik semua. Ayat yang ke-13 ni ada berapa saja hukum dia? Okey, sikit je. Puan Adil Aidil 3. 3 Okey, lagi. Puan Ana pun 3. Okey, semua jawab 3. Puan Syamil, semua jawab 3. Satu jawapan je ada kat sini. Okey, so betul lah tu. 1, 2, 3. Okey, yang pertama kat mana? Yang pertama hukum dia tanwin bertemu mim. Okey, idgham ma'al gunnah, IMG. Yang kedua hukum dia nun mati bertemu ain, izhar halqi, IZH. Dan yang ketiga lafzul jalalah, alif lam syamsiyah, ALS. Okey, so semua jawab betul, alhamdulillah. Seterusnya kita baca ayat 14. Okey, 114, 104. Kita baca 104, tarik nafas dalam-dalam. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina. Berhenti guys dulu. Ambil balik. La taqulu. Kita baca sampai habis. La taqulu ra'ina wa qulu zurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Okey, baik semua. Ayat yang ke-104. Kesemua hukum ada berapa? Okey, apakah hukum-hukumnya? Pak Adil Aidil 3 lagi Okey, Pak Syamil Ayaya 3, Pak Normal Aidil 3, Pak Anna 3, Pak Mimi pun 3. Okey, ni pun semua jawab betul lah. Tak ada 2 jawapan, 1 jawapan je semua. Alhamdulillah. Kita tengok. Yang pertama dekat perkataan allazina. Okey, allazina alif lam syamsiyah, ALS. Kedua, kedua perkataan lil kafirina. So nampaknya semua dah tak keliru lagi dekat sini. Lil kafirin, lil muttaqin kan. So ni alif lam qamariyah juga, ALQ. Dan yang ketiga hukum dia tanwin bertemu hamzah. Izhar halqi, singkatan IZH. Okey.
So semua jawab betul. Ayat 104. Seterusnya ayat 105. Tarik nafas. Kita akan baca berhenti dekat sini semua ya. Walal musyrikin. Kita berhenti situ, tarik nafas dalam-dalam. Ma yawaddul ladzina kafaru min ahlil kitabi walal musyrikin. Ambil balik walal. Kita baca sampai habis juga. Walal musyrikina an yunazzala alaikum min khairim min rabbikum wallahu yakhtassu birahmatihi man yasha' wallahu dzul fadlil azim. Okey, ayat 105 pun banyak hukum ni semua. Cuba tengok betul-betul. Okey, kira balik ada berapa? Semua hukum ayat yang ke-105. Puan Syamil ayat-ayat 13. Banyak 13. Tadi tu 14 kan kat atas. So banyak Puan Adida Aidil 13, Puan Adija Pagi 13, Puan Normala Aidil 13. Oh, ini pun satu jawapan juga. Puan Jatun Nasir 13. Macam Ani Ibrahim 13, Puan K Ida 13, Puan Rodia Ain 13, Puan Ana 13, Puan Kamsia Ali 13, Puan Zaman Hizri 13, Puan Jamilah Jaafar 13, Kak Mah pun 13, Puan Kakumi 13. Lajunya semua kira tak sampai seminit. Laju betul. Laju tapi betul. Laju tapi betul. So tak ada masalah. Sekejap semua, saya tak kira lagi ada berapa ni. Okey. Baik, kita tengok yang pertama sekali perkataan allazina. Okey, perkataan allazina hukum alif lam syamsiyah ALS. Ni yang pertama. Yang kedua, hukum dia nun mati bertemu hamzah. Okey, izhar halqi aizahish. Yang ketiga, perkataan al-kitabi alif lam qamariyah singkatan ALQ. Ni yang ketiga Hukum yang keempat, perkataan dia al-musyrikina. Sama alif lam qamariyah ALQ. Yang kelima, an yunazzala nun mati bertemu ya. Okey, ni hukum yang kelima, idgham ma'al gunnah IMG. Yang keenam, nun mati bertemu kha, izhar halqi IZH. Okey, ni hukum yang keenam IZH. Hukum yang ketujuh, ada tanwin bertemu mim, idgham ma'al gunnah IMG. Okey, ni yang ketujuh. Yang ke-8, mirra. Hukum yang ke-8, mirra, nun mati bertemu ra kat situ. Okey, idgham bila gunnah singkatan IBG. Ni hukum yang ke-8. Hukum yang ke-9, lafzul jalalah ALS. Hukum yang ke-10, ada nun mati bertemu ya, idgham ma'al gunnah IMG. Okey. Okey. Yang ke-11, lafzul jalalah. Lagi sekali ALS. Yang ke-12, perkataan al-fadli. Al-fadli ALQ. Okey, alif lam qamariyah. Dan yang ke-13, perkataan al-azimi pun sama juga ALQ. Okey, ALQ. So ALQ ada berapa? 1, 2, 3, 4. ALQ ada 4, ALS ada 3. 1, 2, 3. Kemudian izhar halqi ada berapa? 1, 2. Idgham ma'al gunnah pun IMG ada 2. 1, 2 dan 1. IMG ada 3. 1, 2, 3 kan. Okey, idgham bila gunnah ada 1. Mirra IBG. Alhamdulillah, selesai semua sesi bacaan talaki kita untuk pagi ni.
Apa pun terima kasih saya ucapkan kepada semua yang sudi live dengan saya. Dan juga terima kasih yang dah tapping-tapping, yang dah bagi gift. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi malam nanti pula pukul 9.30.